Jujur cakap, bila sebut je Fostek, mesti ramai yang terbayang. Orang sibuk sana sini buat program ataupun promo baju fakulti. Tapi, pernah tak korang terfikir, what do they actually do for us? Macam mana diorang punya kerja ni boleh affect life kita as students dekat sini? Hi guys and welcome to the very first episode of Coffee Talk. Jadi untuk borak pasal topik ni, of course kita kena bawa orang yang paling in the know. Jadi bersama saya hari ni is the president of Fostek herself, Nurul Firzana Auni. Hai, Assalamualaikum. Salam. Okay, hi. Thank you so much Fir for dropping by our show today. Okay, jadi before kita dive deep untuk junior-junior atau anyone yang mungkin jarang nampak Fir di fakulti, boleh tak Fir introduce sikit diri Fir, course apa dan sebagainya? Alright. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Firzana Auni binti Muhammad Nur. Lebih dikenali sebagai Fir. Saya adalah student Bachelor Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan Year 3. Baiklah, okay. Before we dive further in, Fir haus tak? Boleh juga lah. Haus kan? Okay, jom kita ada air dulu. Boleh. Okay. So Fir, let's get straight into it. So I'm sure there are still some people yang clueless apa sebenarnya Fostek ni. Jadi boleh tak Fir explain or describe sikit apa sebenarnya Fostek? Okay, Fostek Kalau nak describe Fostek ni panjang tau. Tapi Fir pendekkan lah. Basically Fostek ni adalah Majlis Perwakilan Fakulti bagi Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Fostek ni dah berdaftar bawah BHAP, which is Bahagian Al-Ehwal Pelajar dekat UPM, dan dipanggil Fostek lah. Basically apa yang Fostek buat, Fostek akan buat program untuk promote kemahiran insaniah pelajar, which is dapat meningkatkan diorang punya kemahiran, which is dapat promote diorang punya marketability bila nak sambung kerja nanti. Also kita adalah as pengantara between student, pelajar dan staff jika mereka tak tahu nak contact siapa, ada berkaitan masalah kewangan ke ataupun masalah apa yang diorang nak cerita pada someone yang diorang tak tahu nak cari siapa. So kita berperanan macam tu lah kepada student. Wow, that's very interesting. Jadi kalaulah kita ada seorang student fakulti kita ni kan, dia just mata-mata nak pergi kelas, masuk lab and then balik bilik tidur. Jadi kan, adakah Fostek ni still relevant kepada mereka? Okay, untuk student yang macam tu tak dinafikan. Ada student yang macam tu dekat fakulti kita. Bukan setakat fakulti kita, mungkin ada dekat fakulti mana-mana pun ada student-student yang macam tu. Okay. Untuk student yang macam ni, Fir boleh kata yang Fostek still dapat membantu diorang, tapi dalam in term of sebagai contoh lah, kalau dekat fakulti kita kan ada banyak isu facilities. Tak pun kemudahan-kemudahan student yang kekurangan. Fostek juga macam involve lah in that terms or in that things. Sebagai contoh, kita kekurangan tempat macam vending. Dalam sesi lepas, kita punya mantan presiden ada tambah vending dekat Food 4 dan Food 3 sebagai contoh. Dan juga maybe in the future kita akan tolong pelajar dari segi macam kemudahan telekong dekat surau. Maybe telekong tu dah ada, tapi kita akan jaga dari segi kebersihan telekong lah. Kita akan hantar ke dobi, pick up, so supaya student bila nak solat tu dalam keadaan telekong yang bersih. Dan diorang pun dapat solat dengan selesa untuk sambung diorang punya ibadah macam tu lah. Jadi it's not just about programs or any kinds of events, tapi juga tentang sustainability of students around lah kan? Betul. Jadi next, banyak sebenarnya yang kita nampak about Fostek ni just about dia punya final product. Kita boleh nampak the events, the posters, tapi sebenarnya apa benda yang Fostek buat behind closed doors yang student patut tahu? Banyak sebenarnya. Very banyak. Betul. To the point yang kadang-kadang to be honest, kita sendiri Fostek tak dapat nak
tangani perkara tu, tapi kita cuba sehabis baik untuk bagi final product yang student kita nampak lah. Betul. Sebagai contoh, kita ada dari segi paperwork, dari segi pengurusan program tu sendiri. Contoh sebagai paperwork kita bukan senang nak buat macam tu je. Kita ada anggaran perbelanjaan, kita ada tentatif, yang mana saya boleh cakap perkara macam tu kalau tak disusun dengan betul, program memang akan jadi huru-hara lah, sebab apa-apa tentang program kita akan rujuk pada tentatif dan anggaran macam tu lah. Next, kita juga ada persiapan sebelum program. Macam contoh, kalau kita nak buat dekat Dewan, kita kena tempah. Kita kena cari makanan, kita kena cari barangan aktiviti. Perkara-perkara macam tu memang takkan nampak lah dekat Di mata di mata student masa program. Perkara tu berlaku sebelum program. Jadi perkara-perkara yang macam tu lah yang FOSTEC akan uruskan behind the scene. Sebagai contoh, tak juga pasal program, pasal yang Fir cakap tadi, isu facility, sustainability, kita orang akan uruskan perkara-perkara semacam tu supaya student dapat pakai telekong yang bersih, dapatlah beli daripada vending machine yang kita orang sediakan macam tu. Alright, thank you very much. Try your order. This one is taro chocolate. This one is caramel milk tea. Thank you. Terima kasih. Jumpa minum. Okay. So, Fir, kita semua tahulah kan, life student fakulti kita ni bukan senang. Jadi kita nak fikir pasal lab report lagi and any kind of project lagi, nak catch up lectures, and on top of that, you sendiri kena run an entire student body on top of every kerja. Jadi first of all lah, kita nak tanya Fir, kenapa Fir masuk FOSTEC in the first place? To begin with, Fir dah join FOSTEC ni 2 sesi lah, which is 2 tahun. Sebab pertama Fir join pada first year, which is Fir nak try lah jadi student bodies, nak tengok macam mana organisation ni works, which is Fir at the same time nak promote Fir punya skill lah, sebab banyak kita boleh dapat daripada join some organisation. Next, bila Fir dah join FOSTEC ni, Fir rasa macam sayang nak lepaskan FOSTEC. Fir rasa dengan apa yang Fir dapat daripada sesi FOSTEC yang first Fir join, Fir nak sumbang kepada ahli-ahli FOSTEC yang baru. Kat mana yang Fir nak tambah, mana yang kurang daripada sesi lepas, dan nak sambunglah mana yang Fir boleh improvekan to the future macam tu. Oh, Fir is someone yang very dedicated person, you guys. Jadi, macam mana Fir balance everything then? Macam pernah tak rasa macam, penat lah FOSTEC, penat lah kerja. Macam mana Fir balancekan everything all at once? Kalau nak kata pasal penat, sangat penat. Tapi dia not specific about FOSTEC sajalah, sebab ini bukanlah nak riak. Tapi selain daripada Fir jadi FOSTEC, Fir juga ada join as jemaah presiden. Dan kebetulan pula kat jemaah presiden Fir jadi pengerusi. Wah. Kat situ kita nampak lah yang nak uruskan sesuatu tu bukan mudah. Nak balancing memang susah. Sebagai contoh macam Fir cakap sebelum ni, masa sesi yang pertama Fir join, result Fir sumpah jatuh teruk. Memang teruk yang tak boleh cakap lah. Kalau macam dia, sebab nak balance within kerja dan pelajar tu sumpah susah. Walaupun kita dah buat schedule, walaupun kita dah try sehabis baik untuk improve daripada mana-mana side pun, kalau diri sendiri macam tak mampu, kita tak boleh bawa. Tapi jangan salah faham pula. Bukanlah Fir nak menakut-nakutkan semua orang. Tak. Dia, orang kata sebab kita baru cuba. Betul. Kita baru cuba, memang kita perlukan satu amount of time untuk kita adjust diri sendiri. Dan for me, Fir ambil dalam around 1 sem untuk sesuaikan diri. Dan untuk Fir balance antara kerja-kerja FOSTEC, kerja-kerja jemaah presiden dan juga study, Fir
betul still buat schedule, analyse diorang the things daripada diorang punya tahap kesusahan, daripada diorang punya due date, kat mana yang kita boleh nampak kita kena settlekan yang mana satu dulu, mana lagi satu penting. Sebab nak tak nak priority kita as student memang untuk study. Jadi kalau ada kerja untuk siapkan assignment, project, kita memang kena fokus on that dulu. Tapi kalau kita dapat siapkan maybe half or some of it, dan kita kena siapkan kerja lain, maybe kita boleh buat dulu yang itulah, macam tu. That's very useful tips lah, I would say. Fir, jadi apa satu misconception yang paling besar yang student ada pasal FOSTEC? So kalau nak cakap pasal misconception ni, yang Fir nak sebut kat sini maybe about program lah, yang di mana student ada sebut yang FOSTEC buat program ni short sendiri dan nak penuhi KPI je lah. Tapi bagi Fir benda tu memang tak betul pun, sebab untuk buat program ni yang difikirkan, yang ada dalam kepala memang student. Kat mana kita nak promote student, kita nak diorang join aktiviti untuk bergaul, di mana diorang boleh bersosial, diorang tambah skill diorang boleh hubung senior junior, perkara-perkara yang macam tu lah yang boleh bagi benefit dekat student yang mungkin diorang tak nampak ataupun tak banyak, tapi indirectly impact their life, something like that. Dan juga maybe in term of yang FOSTEC tak buat apa-apa pun kalau ada masalah yang terjadi. Contoh, student concern about raya. Kita online ke, tak online ke, something like that. Behind the scene, FOSTEC juga ada ambil few initiative. Sebagai contoh, kita directly contact staff-staff yang involved dalam perkara macam ni. Dan Fir sendiri turun berjumpa dengan TNCAA untuk bertanya tentang mod pembelajaran masa cuti raya lah. Sebagai contoh, yang di mana feedback yang telah didapat yang memang akan dijalankan secara online, yang macam dah berlalu lah perkara macam tu. So kat sini Fir nak cakap yang tak pernah sekali pun student ni tak ada dalam kepala kita as FOSTEC ni untuk kita shock sendiri dan buat ikut apa yang kita rasa je. Okay, thank you so much Fir. So that's what FOSTEC really is. If you could go back to your first year, knowing everything you know now tentang FSTM dan juga tentang FOSTEC, apa satu benda Fir yang akan buat ataupun ubah differently? Kalau patah balik pergi first year je, Yeah. without lupa anything lah. So kalau macam tu, maybe Fir akan lagi laju kot join FOSTEC ni. Sebab basically, to be honest, masa join mula-mula memang takut-takut, memang tak pasti nak buat apa. But since Fir dah tahu, dah familiar dengan fakulti kita, dah kenal dengan staff-staff kita. By the way, staff Baheb sangat friendly. So janganlah takut nak bagi Baheb kalau nak minta bantuan. So basically kalau Fir dapat ubah something, kalau Fir dapat masuk balik first year, Fir akan jadi lagi aktif kot. Akan join FOSTEC lagi sekali, of course. Dan maybe akan improve mana yang Fir boleh ubah lah, which mean daripada segi maybe menyesuaikan diri macam tu. If time went back, Fir dah serasi dah dengan fakulti kita macam tu. Okay, thank you. Dan ini soalan sangat crucial lah. Kalau ada student FSTM kita yang nak involve ataupun join FOSTEC, what should they do? Okay, based on experience lah. First thing first, carilah FOSTEC tu apa. Kalau nak join FOSTEC, cari what's your passion. Sebab kalau you do something you don't like, the product, the work
outcome pun akan kurang lah. Bukanlah langsung tak boleh guna. Maybe the quality itself kurang berbanding dengan orang yang lebih minat dengan something macam tu. Dan maybe I would say be brave lah. Be brave. If not, if you don't go out from your safe place, mana nak dapat pengalaman macam ni? Mana nak belajar semua benda yang kita ajar dalam FOSTEC macam ni? Dari segi paperwork, kita bersosial dengan exco yang langsung kita tak pernah jumpa. Dah lah lain course, lain year pula tu macam tu. So basically, I would say just be yourself dan keluar daripada kelompok yang tak mempromote lah daripada skill-skill yang ada sebenarnya. Okay, thank you so much, Fir. So, you guys yang nak dengar sekarang ni, don't waste time lah. Boleh join FOSTEC untuk tahun depan. Silakan. Daripada Presiden FOSTEC sendiri. Dengan open hand, saya welcomekan semualah. Okay, alright, Fir, before kita wrap up for today's episode, kita orang actually ada prepare satu game for Fir. Okay. Okay. Kita nak main spin the wheel. Okay, so Fir, silakan. Okay. Kita dapat game this or that ya. Yes, so Fir, this or that. Soalan pertama, bagi Fir, food 3 or food 6? Food 6. Oh, food 6. Kenapa food 6? Food 6 sebab maybe that's lagi dekat dengan Fir sebab Fir belajar food service kan? Okay. macam tu. Menarik. Okay. Second question, service atau kitchen? Service. To be honest, service. Okay. Third, nasi lemak atau roti canai? Susah Dua-dua suka. Oh, wow. Tapi sekarang maybe nasi lemak kot. Nasi lemak, okay. Soalan seterusnya, matcha ataupun kopi? I think I would choose tea. Tea. Oh, Because tiada we need the tea. matcha atau kopi? Jawapan Fir Tak adalah adalah. tea. Gurau je. Okay. Fir pilih matcha. Matcha. Okay, last question for this and that. FOSTEC 2024 atau 2025 ataupun FOSTEC 2025-2026? Oh. Susah ya? Susah soalan ni. To be honest, dua-dua. Oh, Fir dua-dua. takkan pilih sebab dua-dua FOSTEC dan Fir sayang FOSTEC the same way. Kesayangan Fir. Yay, okay. Baiklah, so I think that's all for today. So to everyone tuning in, kami harap korang nampak that FOSTEC isn't just sekadar MPF ataupun sekadar jawatan, but it's a whole community dan juga platform bagi kita semua. So thank you for today, Fir. Ada any last word for our coffee talk today? Any last word? Maybe kita akan adakan pemilihan FOSTEC yang baru. Jadi Fir waiting for you guys untuk join interview dan pemilihan. Jadi see you guys. Itu saja ke? Okay, baiklah. So kalau korang enjoy sembang santai kita pada hari ni, so do us a favor by sharing, sharing and also follow FOSTEC di semua platform. So that is all from us today. Thank you and see you guys next episode. Bye-bye. Bye-bye.